Tanya dah berapa lama pakcik kerja kat sini? Berapa lama? Dia baru masuk ni pula 2 tahun lah. Sebelum tu Ambang motivasi. sebelum tu 5-6 tahun jugalah. Maksudnya 5-6 tahun lah kurang. 5-6 tahun. Soalan yang kedua, berapa bilangan pekerja kebersihan yang bertugas kat sekolah ni? 5 lah. Okey, soalan yang seterusnya, apa tugas harian yang perlu dilakukan oleh pekerja kebersihan kat sekolah ni? Membersihkan seluruh kawasan sekolah. Betul tak? Betul. Ada tukar-tukar ke macam mana? Dia ikut bahagian masing-masing. Dia dibagi part-part masing-masing. Kawasan. Kawasan mana yang kena bersih setiap hari? Semua kawasan. Semua. Seluruh sekolah. Audio. Tak, sebab di sebelah. Lepas tak asyik saya tak ada. Dah. Sebelah tengah. Nak tanya, pakcik kena bagi bukti ataupun laporan tak untuk kerja pakcik ni? Tak ada lah pula. Bukti laporan dia pernah tengok sendiri, kecek tengok lah kawasan. Tapi mengikut markah yang dibagi oleh pentadbiran. Ada markah dah. Ada markah. Dinilai bahagian-bahagian mana yang dinilai tu akan dibagi markah. Contoh itu kalau pilihan. markah tu kurang memuaskan, kena apa-apa tindakan ke? Memang kena tindakan. Terus kalau markah kurang, syarikat kami tindakan lah. Kalau Contoh tindakan? Tindakan tu dia bagi tahu lah. Kalau first dia bagi tahu dulu lah mana bahagian-bahagian yang perlu. Ni balik lah. Buat balik lah. Macam tu lah. Markah tu dia bagi kat syarikat lah. Lepas tu syarikat main ni. Bukan, markah tu bagi invoice, bagi syarikat, bagi dekat PPD. PPD akan nilai berapa kan. Okey lah syarikat. Okey. Okey je. Sorry. Saya nak tanya, macam mana tahap kebersihan sekolah ni? Maksudnya daripada segi murid tu, dia banyak buang sampah ke? Murid memang buat sampah lah, tapi taklah ketara sangat. Tapi memang buat sampah lah kan. Biasalah sampah. Biasa memang ada tapi tak tahu sangat lah. Tak tahu sangat. Maksud nak tanya, kalau tandas pakcik, bahagian pakcik juga ke? Tandas Bukan. pekerja wanita. Pekerja wanita yang membersihkan tandas. Ada bahagian masing-masing. Pekerja wanita. Lelaki bahagian buat. Kali ni. Tak apa. Pakcik belah kebun-kebun tak? Ke apa? Pokok ke? Banyak kita merangkumi ke semua lah maksudnya. Benda apa yang perlu buat ya. Tak kira lah maksudnya di mana saja kawasan yang perlu buatlah. Kalau perlu ramai, cuba ramai. Kalau perlu seorang dua buatlah seorang dua. Kalau perlu ramai, kumpul ramai. Buat ramai. Lagi. Ada apa-apa cabaran tak dalam pastikan sekolah ni betul? Cabaran biasalah, kadang-kadang murid nakal kan. Dia buat kena nak apa benda pasal lah kan. Dia budak kan, biasa kan sekolah ni. Dia bukan buat kan. Dia bisa sekolah dapat. Dia bisa tahu kan sekolah Macam apa? Yang kucing ke apa? Duk kacau ada? Ada kucing banyak kan. Kucing banyak, kadang-kadang orang buang kucing. Jadi kita kesian kan. Maksudnya kesian lah. Bagi dia makan bola dia kan. Tapi kalau dah tak boleh tahan, kita angkat lah bawa pergi mana-mana tempat kucing okey lah. Macam tu. Okey. Betul. Ada. Dah.